Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Okay, jadi hari ni saya nak berbual sikit je pasal pengenalian makanan dan pemakanan Mama kat Taska ni. Okay, jadi yang pertama sekali, macam mana menu makanan kanak-kanak ni dirancang setiap hari? Makanan sehari, menu budak ni memang sentiasa ada lah. Memang dah ada sedia menu-menu tu, ikut menu lah. Setiap minggu ada menu lah. Memang ada setiap minggu tu lain-lain lah. Tak ada yang buat lain-lain. Lain-lain lah, setiap hari lain-lain menu lah. Minggu ni lain, minggu keempat, minggu kedua lain, tiga lain, ada menu disediakan lah. Makan tu daripada pembekalan, kalau ada makanan pun pembekal yang hantar. Terusnya, apakah langkah kebersihan yang Mama amalkan semasa penyediaan makanan ni? Yang pertama, tempat budak-budak nak duduk makan lah, meja, kursi sentiasa bersih lah. Tempat makan kena mop lantai, meja sentiasa kena lap lah, takut semut kan. Lalat kan, sebelum sedia makanan, meja kena bersih lah. Kan, cawan-cawan gelas-gelas tengok tak ada cicak ke apa kan. Itu penting lah, ini jaga kebersihan tu. Seterusnya macam mana Mama pastikan makanan yang Mama sediakan tu selamat, berhasiat? Tiba ada makan makanan segar lah. Kita kena basuh bersih-bersih lah. Tengok kebersihan, kita jaga kebersihan. Kena makanan segar, sayur segar, ikan segar lah. Tak nak lah yang jadi tak ada simpan-simpan makanan? Tak ada simpan makanan, tak ada. Tak ada macam ni hari masak simpan, besok simpan, memang tak ada lah. Sentiasa habis lah. Ini hari masak mesti habis, tak ada simpan untuk besok ke. Buah pun macam tu. Kan, buah-buahan pun macam tu juga. Kena bersih, basuh, bersih-bersih. Barulah sediakan makanan tu. Kebersihan ni penting lah. Kena basuh bersih-bersih. Kena basuh bersih. Kebersihan tu penting dekat dapur. Kan? Jadi macam mana pula bahan mentah dan makanan ni disediakan? Macam mana makanan Macam mana bahan mentah tu boleh ada dekat dapur ni setiap minggu? Setiap minggu pembekal lah yang hantar. Pembekal yang hantar kat dapur. Itulah kita buatlah yang macam biasa, yang pembekal hantar kita kena susun lah ada makanan pembekal yang bawa tu kena atur lah minggu ni apa, minggu ni masak apa. Kita kena sediakan lah. Okay, yang terakhir Mak, apakah tindakan yang diambil sekiranya terdapat kanak-kanak yang ada alahan kat makanan tu? Kita tak perlu dah bagi dia sebab benda ni hal kita kena tanya ibu bapa dia apa yang perlu dia makan. Itu yang penting lah. Tak ada kita nak suruh makan. Maknanya sebelum Mama sebelum tu tanya dulu lepas tu baru sebelum tu ibu bapa beritahu. Dia beritahu dia kat anak dia tak boleh makan ni, allergic ni, kita kena ikutlah. Tak payah lagi dia makan. Dia bagi tahu dulu, bagi kita anak dia tak boleh makan ni, tak boleh makan kicap, tak boleh makan santan. Dia beritahu. Ada beritahu. Okey. Kalau tak ada kita nak bagi kan. Takut dia tinggal salah apa kan. Masalah kan. Kan kena jaga lah. Satu hal pula kan. Mak dia beritahu dulu lah. Tu anak dia tak boleh makan. Sebab kita tak tahu kan anak dia kan. Kan kita bagi je, bukannya kita yang kita tahu. Anak dia tahu lah kan. Kalau anak dia tak boleh makan kicap, tak boleh minum santan, tak boleh minum susu. Ada. Itu tak ada lah bagi. Dia lah kadang mak dia sediakan makanan. Terima kasih Mak. Sama-sama.